Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran waktunya, dan seterusnya hadirin hadirat organ dewan yang dikasihi sekalian. Daya cipta pemangkin kesejahteraan, begitulah maudud pidato yang akan saya sampaikan buat pencetus minda generasi hari ini. Sebelum lidah bermain kata, sebelum mulut petah berbicara, alangkah baiknya kita melusuri akar-akar jerujuk mengenai tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dalam konsep rukun madani, daya cipta adalah salah satu nilai penting yang dapat membawa kesejahteraan kepada semua rakyat. Daya cipta dalam konteks Malaysia Madani bermaksud inovasi, pembaharuan dan daya cipta yang menjadi teras ketiga dalam konsep Malaysia Madani, bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang lebih berdaya maju dan beretika. Hadirin yang dihormati, daya cipta membolehkan kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Apabila kita menghadapi kesukaran, kita perlu berfikir secara kreatif untuk mencari penyelesaian. Daya cipta menggalakkan pemikiran luar kotak. Contohnya, ketika pandemik COVID-19, ramai guru mencipta bahan pembelajaran dalam talian menggunakan aplikasi seperti Google Meet dan Canva untuk memastikan murid terus belajar. Ironinya, pembelajaran dapat diteruskan walaupun sekolah ditutup dan kesejahteraan pendidikan murid terjaga. Selain itu, daya cipta menjadi asas kepada inovasi dan kemajuan negara. Negara maju seperti Korea Selatan dan Jepun berkembang pesat kerana rakyatnya rajin mencipta dan sentiasa mencari pembaharuan dalam pelbagai bidang. Sebagai pelajar, kita juga boleh memulakan inovasi kecil bagi mencontohi negara-negara maju tersebut, seperti mencipta permainan pendidikan, membuat projek alam sekitar dan menulis buku mini. Seperti kata Imam Nawawi dalam hadis Arba'in ke-12, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis ini mengajar kita bahawa ciptaan yang baik ialah yang membawa manfaat kepada orang lain. Daya cipta yang ikhlas akan membawa kesejahteraan kepada semua. Hadirin yang dimuliakan, daya cipta membentuk masyarakat yang kreatif dan mempunyai tanggungjawab sosial. Daya cipta bukan sekadar mencipta barang, tetapi juga pencetus idea yang membawa kebaikan kepada komuniti. Sebagai contoh, pelajar boleh mencipta poster anti-buli, sistem giliran kebersihan kelas atau kempen kutipan dana untuk murid miskin. Kesannya, usaha ini bukan sahaja menyelesaikan isu sosial, malah menggalakkan sikap prihatin, tolong-menolong dan semangat setia kawan. Masyarakat akan menjadi lebih harmoni dan sejahtera. Tuntasnya, daya cipta sangat penting kerana ia membantu menyelesaikan masalah, mendorong kemajuan negara dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Marilah kita semua menjadi pelajar yang berfikir secara kreatif, mencipta dengan bijak dan bertindak dengan bijaksana senada dengan slogan Malaysia Madani. Setakat ini sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Malaysia Madani. Sekian, terima kasih.